Pak Azad teruja pertama kali dapat naik jambatan tengah KLCC walaupun dah lama duduk dekat KL. Wow, ni first time ni. Nampak tak? First time ni I naik kot di Robi. Wow. First time ni. Wow. Dia naik atas ni baru tahu ilmu-ilmu ni semua. Weh, aku tak pernah naik ni, first time ni. Ni first time Syam? Ha, tak pernah naik dah? Bukan habis selalu lah. Bukan tadi dia tak pernah naik. Aku pernah beli jambatan. Ui, rasa bangga tau. Walaupun saya dah duduk lama dekat Kuala Lumpur ni, first time tu ni kat jambatan tengah KLCC ni. Ui guys, kena mai. Kalau nak mai sini RM35 ya. Oh. Wow. Afif, ni kita adik kita. Dia dah sampai KLCC, dia dah beritahu dah dia tak mau lari dah kan. Dia kalau nak mai KLCC dia mai kami. Okey?